Okey, jadi ada scammer cuba buat satu fake account daripada Export Overseas. Kalau anda search dekat TikTok sekarang ni untuk nama Export Overseas, akan ada nampak 3 main account yang mana cuma 2 account sahaja daripada kita. Satu yang ada 180,000 follower, satu lagi yang ada 130,000 follower. Account kedua tu kita pakai untuk backup account lah. Dan yang account ketiga, Export Overseas 1, tu adalah account scammer. Account tu dia punya user dari luar negara dan dia punya pembawakan dia tu bukan kelas eBay. Tu nasib baik. Dia jual skim pelaburan. Maksud 2, cuci 4 dan sebagainya lah. Kita tak ada tawarkan apa-apa skim pelaburan ataupun jual apa-apa bisnes peluang untuk gandakan income, tak ada. Kita cuma ada buat kelas saja. Untuk orang Pantai Timur, 17 Mei ni tak lama lagi, 5 hari lagi kita akan buat kelas eBay di Universiti Malaysia Terengganu. Khusus untuk orang Pantai Timur, orang Kelantan, orang Terengganu dan juga orang Utara Pahang. Kita datang secara walk-in pada 17 Mei ni. Yuran cuma RM75 saja. Boleh daftar kat kita punya profile. Jangan risau, profile tu Linktree Nak Tahu eBay. Payment dia boleh buat secara online sahaja. Linktree Nak Tahu eBay.